Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa sahbihi al-azam syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما عما بعد. Yang semuliakan pengurusi Surah Al-Amin, Tuan Kuasa Barisan, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Datuk Datin, Muslimin Muslimat, Mukminin Mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya mari sama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kesempatan peluang pada malam ini untuk kita teruskan pengajian hadis 40 hadis akhlak mulia. Insya-Allah kita masuk pada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-20 insya-Allah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Rawahu Tirmizi. Hadis yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku, wahai Abu Dzar, kata Nabi, jangan engkau menganggap hina atau memandang remeh, memandang kecil suatu kebaikan. Nabi sebut kepada Abu Dzar, jangan pandang sesuatu kebaikan itu menganggap atau memandang remeh suatu kebaikan. Walaupun, kata Nabi, walaupun kebaikan itu hanyalah senyuman yang manis apabila bertemu saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ni Abu Dzar juga meriwayatkan, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Rawahul Imam Tirmizi. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Saya rasa mungkin kita pernah bercerita berkenaan dengan beliau ini. Sebagai ingatan, diulang-ulang pun tak apa kan, supaya lekat ingatan kita akan sahabat Nabi ni. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah, nama sebenar dia, tapi digelar Abu Dzar Al-Ghifari kerana beliau ini daripada suku kabilah Al-Ghifar. Maka disebut Al-Ghifar itu merujuk kepada kabilah dia lah. Kalau orang duduk dekat Jenderam Selangor, dia tak nama dia sekian-sekian Al-Jenderami, duduk kat Jenderam. Al-Qadahi, duduk Kedah. Al-Kalantani, orang Kelantan. Al-Ghari, duduk Gua Musang. Al-Ghar, gua. Al-Fadil Ustaz Zamihan Al-Ghari. Ghar tu gua, rupanya orang Gua Musai. Gua Musai. Tuan-tuan buatlah, duk mantin Al-Mantini. Dengan letak
Al-Senangini, tak payah. Duduk Al-Senangini kan. Yang mana merupakan kabilah itu merupakan satu tempat perkampungan yang mana kabilah orang Arab ni bila nak berdagang akan lalu kampung ni lah, kawasan itu. Maka Abu Dzar ini masa sebelum Islam kerja dia jadi apa? Parampok. Dia kerja dia mengambil barang dagangan orang. Dia rompak lah begitu. Tapi setelah Islam jadi sahabat besar dia. Dan suku Ghifar ni berdekatan dengan satu suku lain, Aslam nama suku tu. Satu kasus kerana suku ni ada satu kawasan, tempat ni tu suku tu lah. Sebelah ni suku lain pula. Ada begitu. Ada kabilah-kabilah dia. Kebanyakan kabilah Ghifar ini orang yang menyembah berhala. Asal dia lah. Tak ada yang Islam. Kalau kata suku Ghifar, terkenal jadi orang golongan yang penyembah berhala. Dan terkenal, saya sebut tadi, kabilah yang suka merompak barang dagangan orang. Termasuklah Abu Dzar Ghifari ni. Sama juga. Dan yang satu special pada Abu Dzar ni, walaupun kabilah ni jenis suka orang, jenis yang menyembah berhala, tapi Abu Dzar bukan macam tu. Orang sembah berhala, dia tak sembah. Dia tak apa benda. Ibarat cerita, apa benda yang dia buat kaum aku ni? Pergi sembah-sembah. Dia tidak percaya. Walaupun kabilah yang kuat, golongan yang menyembah berhala. Tapi dia bukan. Kemudian, Abu Dzar ni walaupun dia begitu tuan, tapi dia ni jenis jiwa yang jenis mudah nak terima sesuatu perkara. Walaupun dia jenis merompak ni, masa sebelum Islamnya, tapi mudah nak terima terutama agama. Itulah yang berlaku ke atas diri beliau. Yang mana bila beliau dengar mengenaan Muhammad SAW di Mekah, maka dia cari siapa Muhammad ni, orang duk sebut nama dia Muhammad. Maka dia utuskan adik dia pergi siasat, pergi investigate siasat siapa Muhammad ni, orang duk sebut-sebut. Dan adik dia ni namanya Anis atau Unais nama dia, pergi siasat lah. Dan adik dia ni seorang orang yang mahir bab syair-syair ni, kan. Jadi dia bila pergi tuan-tuan, maka adik dia duduk dalam majlis Nabi, tengok, dengar, selidik. Maka balik rumah kampungan, dia beritahu ke abang dia Abu Dzar. Maka dia ceritakan yang Nabi SAW ini, Muhammad ni, dia seorang lelaki yang mengajak orang buat baik, amr ma'ruf wa nahy anil munkar. Ajak orang baik, jangan buat benda yang tak elok. Dan setiap perkataan, kalam dia ni bukan perkataan, bukan kalam biasa. Dan perkataan yang Nabi keluarkan itu bukannya syair-syair yang orang duk karang, bukan, tapi suatu benda yang lain. Maknanya perkataan itu makna wahyu pada Tuhan. Kalam Allah tak sama dengan kalam manusia. Daripada segi bahasanya itu pun sangat asing, sangat tak sama dengan penyair-penyair lain. Maknanya bukan Nabi sendiri yang create, yang cipta perkataan-perkataan itu. Sebab adik ni mahir dalam bidang syair, maknanya yang karang tu yang Nabi sebut tu itu bukan sekarangan manusia. Maka menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan Abu Dzar ni jiwa dia jadi kita panggil apa? Teruja dengan apa yang disampaikan oleh adiknya, sehingga beliau ni pergi ke Mekah. Pergi Mekah tuan-tuan yang Allah Ta'ala sekalian, sampai di Mekah, dia masuk dalam Masjidil Haram. Dia tak tahu dia nak pergi buta-buta macam tu, tak ada orang yang boleh nak tunjukkan, dia pun tak kenal Nabi. Maka Abu Dzar ni duduk tuan-tuan, duduk dalam masjid, dia pun baring relax. Sehingga kan perbuatan dia diperhatikan oleh Abu Bakar, diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia tengok ini orang baru ni, tak dah nampak muka. Maka Ali bin Abi Thalib pun menyapa lah. Tanya dari mana datang, apa tujuannya kan. Tanya. Sebelum pada itu, Sayyidina Ali tak tanya pun tujuan apa. Dia tanya, kamu ni orang baru kat sini. Bahasa kita lah. Baru sampai sekarang. Tak apa. Jom datang. Duduk, saya jadikan sebagai tetamu saya. Datang rumah. Duduk situ sampai 2-3 hari. Dah sampai hari yang seterusnya, yang ketiga, yang terakhir, baru Sayyidina Ali tanya, apa tujuan saudara datang ke Mekah ni?
Maka dia kata apa? Aku sebenarnya mencari orang yang namanya Muhammad. Maka ibarat orang yang mengantuk disorongkan bantal. Yang dia jumpa tu adalah orang yang tepat. Kalau dia jumpa orang Quraisy yang memusuhi Nabi, mungkin dia akan convince, hasut ke apa ke, jangan percaya Muhammad tu dia ni. Mungkin begitu. Dia jumpa orang yang betul. Sebab apa? Sebab niatnya betul. Kita tuan, dalam hidup kita ni, bila kita nak suatu benda ni, benda yang kita betul, niat kita baik, insya-Allah Allah Taala jumpakan kita dengan orang yang baik juga. Allah Taala mudahkan urusan kita bila niat kita betul, insya-Allah. Dan jumpa pun orang yang betul dan mudah. Beginilah yang berlaku pada Abu Dzar. Niat dia baik, nak jumpa Nabi, nak tahu siapa Muhammad ni. Maka Allah lorongkan dia tuan-tuan. Sampai Mekah jumpa pula Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jumpa pada Rasulullah SAW dan beritahukan keislaman dia. Dia nak beriman dengan Nabi SAW. Maka dia masuk Islam. Sebab pada itu tuan-tuan, dia punya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia ni orang yang mudah menerima kan. Masuk Islam, semangat dia, sehingga kan dia keluar daripada rumah Nabi. Maka dia pun buat perisytiharan keislaman. Aku telah beriman dengan agama Muhammad. Kena belasah tuan dia ni. Sampai pengetahuan, sampai pada Nabi Malik tengok dia dah kena dengan orang Quraisy. Orang Quraisy tak suka Nabi. Maka Nabi kata, Nabi pun terkejut, kenapa lah pergi isytihar. Masa tu dakwah secara sorok-sorok, secara sembunyi kan. Dakwah Nabi kan pertama secara sembunyi, kemudian baru terang-terangan. Jadi Nabi kata, wahai Abu Dzar, kau baliklah kampung kau, dan kau ajaklah orang kampung kau tu masuk Islam. Maka Abu Dzar pun balik kampung, ajak saudara mara, minta adik dia masuk Islam. Rupanya adik dia dah Islam dulu. Adik ni jadi utusan dia, yang jadi pengintip tadi ni, yang nak siasat Nabi, dah Islam dulu dah adik dia. Sehingga kan perkampungan kabilah yang bersebelahan dengan Ghifar tadi ni, Aslam saya sebutkan tadi tu, pun Islam sama. Hebat tuan-tuan ya. Bagaimana senang betul. Sebab Abu Dzar ni di kalangan kelompok ni memang dikenali lah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila masuk Islam, maka Abu Dzar Ghifar ni di antara sahabat yang selalu bersuhbah, berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam majlis-majlis Nabi ni adalah Abu Dzar. Bahkan Nabi bila nampak Abu Dzar ada, panggil Abu Dzar, duduk sini, duduk sini. Tengok satu orang kata apa? Nabi memuliakan, lagi memberi tempat kepada Abu Dzar ini. Kita dan tuan tiba datang, kita duduk sana. Tiba ada tuan guru apa? Tuan, duduk sebelah saya ni, duduk sini. Satu rasa kebanggaan lah. Bukan kita minta bangga, kita sendiri rasa dengan diri kita, Allah Akbar, diberikan kemuliaan begitu. Itu yang berlaku pada Abu Dzar. Bila Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan Abu Dzar ni di antara sahabat lah, di kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Abu Dzar cari Nabi SAW. Nabi di Madinah, dia duduk di situ lagi. Maka dia cari Rasulullah dan duduk dengan Nabi SAW, berdamping lebih kurang dalam beberapa tahun lah. Dan beliau ini pernah terlibat dalam peperangan Tabuk. Kisah peperangan Tabuk tu kan, Allah Ta'ala nukarkan kisah sahabat yang tak pergi perang dalam surah Al-Tabuk, dalam surah Tabuk, sehingga kan dalam surah At-Taubah, kisah perang Tabuk, yang mana ada beberapa orang sahabat yang tak pergi perang. Nabi arahkan semua pergi perang, ada beberapa orang yang tak pergi perang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nukilkan kisah mereka ni yang tak pergi perang ni dalam Al-Quran. Sehingga kan berlakunya pemboikotan kepada sahabat Nabi yang tak pergi perang ni. Ada beberapa orang, ada 3 orang nama besar. Ada kisah yang menarik kat situ tuan-tuan, dalam surah At-Taubah, kisah perang Tabuk ni. Tabuk ni jauh, hampir dengan Jordan. Tabuk ni hampir. Kemudian pernah pergi perang Tabuk dengan Nabi SAW. Dan dalam peperangan, habis perang, balik, Abu Dzar ni orang last sekali lambat. Orang semua dah nak bersama dengan Nabi, last sekali dia. Mungkin tak macam mana dia tertinggal ke belakang. Maka sehingga kan
Dia tertinggal dengan kenderaannya sendiri, tertinggal. Orang dah semua beredar dah, dia tertinggal sehingga kan dia angkut barang sendiri. Dan Nabi lihat Abu Zar di kejauhan, maka Nabi SAW sebut apa? Abu Zar ni, kata Nabi, hidup bersendirian, mati bersendirian, di akhirat besok sendirian, Nabi kata. Nabi sebut begitu. Dalam perangan Tabuk, Nabi tengok Abu Zar, tengok kelibat macam tengok Abu Zar tu, orang semua dah sampai, dia duk bawa barang-barang lagi. Maka Nabi sebut Abu Zar ni hidup sendirian, mati sendirian, di akhirat sendirian nanti. Tak tahulah apa maksud kalam Nabi tu. Sehingga kan betul, suatu Nabi waktu wafat meninggalnya Abu Zar Al-Ghifari, tak ada siapa yang uruskan jenazah dia melainkan keluarga dia. Sehingga Abu Zar pesan pada keluarga, kalau aku mati nanti engkau bawa tepi jalan. Kalau orang tanya nanti siapa ini, inilah jenazah Abu Zar. Maka dibawa, diuruskan, bawa tepi jalan. Orang tanya, sahabat lalu, saya tak ingat nama sahabat ni, siapa dia ni? Ini siapa ni? Inilah Abu Zar. Maka sahabat kata, benarlah kata Nabi SAW. Menangis sahabat. Nabi kata Abu Zar ni hidup sendirian, mati pun sendirian. Bila orang tanya baru tahu Abu Zar rupanya dah meninggal dah. Wallahu ta'ala alam, apa maksud kalam Nabi tu. Ini kisah sikit Abu Zar Al-Ghifari. Dah cerita dah sebelum ni, semua untuk kita refresh balik ingatan kita. Jadi Abu Zar melewatkan hadis ini. Yang ini cerita berkenaan dengan apa tuan-tuan? Senyum. Cerita pasal senyum. Nabi kata apa? Wahai Abu Zar, Nabi pesan tu, jangan engkau menganggap remeh ataupun menganggap hina suatu kebaikan. Yang tengok, walaupun kebaikan itu mungkin kecil, nampaknya kecil, jangan pandang remeh. Walaupun Nabi kata, walaupun kebaikan itu hanyalah senyumanmu yang manis apabila bertemu dengan saudara kamu. Tuan-tuan, senyum ni ada modal tak ya? Nak sedekah kena ada modal. Kalau sedekah duit, keluar modal. Kita nak buat benda lain, ada modalnya. Senyum ada modal tak? Tak ada modal. Senyum je lah. Nabi kata macam tu. Dan Nabi kata riwayat lain, Nabi kata tabassamuka fi wajhi hakika laka sadaqah. Kamu senyum kepada saudara kamu merupakan sedekah. Senang tuan-tuan, senyum pada orang, bukan senyum seorang-seorang. Ini senyum seorang-seorang tuan-tuan. Senyum pada orang sedekah, senyum seorang masalah. Senyum seorang masalah apa? Trouble kawan ni kan. Dia faham senyum ya. Kalau tengok di WhatsApp tu, dia tengok telefon tu boleh faham lah. Bukan dia yang lucu ke apa kan. Duduk di tepi tangga seorang senyum parah kat tu. Masalah di situ. Baik. Jadi tuan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis-hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Aisyah kata apa? Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata. Nak ikut tak sunnah Nabi yang nak hantar Nabi beramal? Senyum. Aisyah kata, tak ada orang yang aku paling selama dia hidup lah ibarat itu. Selama aku hidup tak pernah tengok orang yang paling banyak senyumannya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi Nabi pun begitu juga, bukan senyum pada sahabat Nabi. Jarir bin Abdullah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Tengok Nabi dengan sahabat kan, senyum. Nabi uraikan, tenang hati kita kan, jumpa orang senyum gitu kan. Lapang dada. Kita ni sangat serabut kan. Tiba jumpa orang duduk segitu pun lapang dada kita. Apa lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kelebihan senyum ni macam banyak kita cerita kelebihan senyum ni. Kemudian senyum ini, dengan senyuman boleh melembutkan hati ataupun menarik orang lain kepada kita. Dengan senyuman kita tu, sesungguhnya kamu tidak boleh menarik hati manusia dengan harta. Nabi kata, kamu tak boleh. Sesungguhnya kamu tidak boleh menarik hati manusia dengan harta kamu. Tetapi Nabi kata, tetapi dengan wajah bastul wajhi, dengan wajah yang berseri,
Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Kita nak tarik orang supaya baik dengan kita, senang dengan kita. Nabi kata dengan harta kadang pun tak jaya. Dengan harta nak tarik orang, dengan harta, orang kata mentang-mentang dia ada duit. Tapi orang kadang tak suka. Jadi orang kata, ada orang mungkin satu sudut, wah dapat harta, seronok nak berkawan sebab harta banyak. Ada orang tak ada, tak pandang tu semua. Dia ingat dengan harta tu kita boleh nak ni, tak ada. Tapi dengan senyuman kita, disebut dengan bastul wajhi, dengan wajah yang berseri, wa husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Itu orang nak senang berdamping dengan kita. Kita nak orang sentiasa seronok dengan kita, orang senang dengan kita, dengan wajah yang baik lah. Masam jangan. Takkan sakit gigi kot kan. Selalu sangat sakit gigi ni. Senyap muka dah sakit gigi kot. Juga muka mencuka je kan. Sebab muka tu manis. Kita duduk serabut ni. Kita bawa serabut tu kita dengan muka kita ni. Kita terjemahkan. Orang tengok orang tu pula ni. Dia kalau macam ni ada masalah lah tu. Jangan cuba kacau. Mengamuk dia kan. Tapi ada orang jangan tunjukkan masalah tu. Ada orang kita buat macam biasa je. Ni dia tuan ya. Yang kita boleh amalkan. Nak tarik orang, sebab itu macam orang yang nak tarik perhatian orang, nak mudah orang mendekati kita dengan senyuman. Macam orang berniaga. Masam kan, jual kan. Nasi ayam, mana orang nak datang kan? Sombong. Nak berapa? Berbungkus nak. Mana ada orang berniaga macam tu? Kalau pergi pasar kan, lalu orang be singgah be sobat be kan. Bang singgah nasi ayam, boleh nasi ayam dulu, singgah dulu kata kan. Senyum-senyum dia, gelak-gelak dia kan. Barulah orang datang ramah dia. Sampai ke ni nasi, barulah seronok dengan wajah. Kalau peniaga masam nak berapa? Tak ada, tu dah pertama dan terakhir kita pergi kedai dia kan. Gerai dia tu. Ada mesti dengan wajah. Itu cara Nabi kata, kau nak tarik orang bukan dengan harta, tetapi dengan wajah yang bersih, dengan akhlak yang baik. Kita tengok pun tak apa dulu bang, kita tengok kata kan. Tengok je tanya marah orang. Tengok tak apa, tak beli, tak apa, mungkin lain kali kan. Tak ada benda nak, tak ada apa nak cari. Saya pernah terkena tuan saya pernah terkena. Dulu kedai tu ada jual roti canai. Lepas tu tiba hari tu tukar teba tu MC pula kan. Tu saya pergilah cari. Tak ada roti canai ke kata? Tak ada orang teba, tampak teba. Tu orang satu mak aunty ni, makcik ni, roti canai tak ada hari ni, dia kata. Tak ada canai, belilah. Ni banyak ni, macam-macam ada. Saya kata kan. Lepas tu dia cakap, belilah ni. Roti canai tak ada, saya nak roti canai, saya kata. Belilah ni, tak ada roti canai pun beli, ni ada. Dia kata, tak apalah, saya tak ada, saya pergi dah. Dia kata tak bersyukur, dia kata, tak bersyukur. Dia kata saya tak bersyukur. Saya kata saya nak cik roti canai, tak ada, tak apalah, saya kata. Ni banyak ada ni. Ni macam-macam ada. Selemak ada, apa ada. Tak bersyukur langsung, kata dia. Tak bersyukur langsung. Aku lah kena. Saya kata, apa makcik ni? Saya cik roti canai tak ada, tak apalah. Cik nak marah saya pula yang tu. Bukan marah. Kalau marah, oi. Tu marah, dia kata. Allahu Akbar. Kalau marah, oi, dia kata. Ni bukan marah, dia kata. Cara cakap tu macam mana? Tak marah macam tu, kalau marah lagilah agaknya kan. Terbalik meja nasi lemak. Macam orang tuan orang macam kita sabar je kan. Allah Akbar. Acik ni orang berniaga, saya kata. Tak boleh cara macam ni. Saya kira macam tu lah, tak boleh. Sepatutnya kena layanlah customer tu elok. Saya cakap macam tu kan. Itu sebut tu. Kalau marah, oi, kata dia. Ni saya bukan marah. Kata, oh ya Allah. Agaknya pagi dia sarapan penyengat kot. Lebah ke, penyengat ke, marah. Kelakar lah kan. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan arwah dan meninggallah macam tu. Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Memang jadi macam itu kan. Memang jadi macam itu. Tak boleh nak lari lah. Tak boleh kita nak elak lah. Ada yang tuan-tuan, ada macam tu kan. Kadang ada nak marah, jangan ada macam tu. Macam mana kan. Dia salahkan kedai orang tu ramai. Ada orang tu lain nak berapa.
Saya pernah bawa mak mentua saya satu kedai. Tanya ni berapa harga kuih ni? Takkan tak tahu lagi harga berapa. Takkan tak tahu lagi berapa harga ni. Mak saya kata, bukannya selalu datang kedai kau. Marah dah mak mentua saya. Bukannya selalu datang kedai kau ni, jarang datang. Ni tanya berapa ni harga ni? Takkan tak tahu lagi kita. Cakaplah harga ni 50 sen. Kan senang. Ni 50 sen. Buat macam tu Kak Ijah selekor kat simpan depan dewan, orang ramai tanya siapa selalu order kan. Menu dalam ni dia ke juga tak tahu saya. Kak Jah Bunda Ijah. Kat depan orang dewan, orang ramai lengging tu. Kau tanya 10 kali lah jawab harga berapa sen. Berapa kan harga? Satu 50 sen. RM5 tuan. Berapa ni yang cakap lagi. Orang tanya kan tentu terima kasih. Dia cakap itu berapa sen ni? Satu 50 sen. Berapa orang tanya tu? 10 kali tanya 10 kali jawab. Itu saya orang mereka. Bukan saya nak jet saya dapat nasi lemak free kat dia. Tak ada tuan. Itulah. Kita kena bermanis muka. Ini tuan. Itu teknik marketing tu kena pandai juga kan. Kadang kita makanan tak berapa pun. Orang rasa macam biasa. Tapi layanan kita yang baik. Orang seronok kan. Nabi kata kita tak boleh nak tarik hati manusia bukan dengan harta. Tapi dengan apa? Bastul wajhi. Dengan muka yang berseri. Wa husnul khuluq. Nabi kata dengan akhlak yang baik. Ni tuan, ni akhlak ni. Ini hadis yang ke-20 ni merupakan hadis akhlak mulia. Ni akhlak ialah senyum. Kita tengok apa kata pengarang kitab ni. Tersenyum apabila kita berjumpa sahabat lambang kesucian hati. Terhadap sahabat kita, senyum jumpa kan. Biasanya senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan. Dengan itu keadaan bertambah mesra dan hati pun bertambah cinta pada sahabat kita tu. Walaupun senyuman ini mudah sekali dilakukan, namun ramai yang tidak dapat melakukannya. Betul. Saya sebut tadi makan penyengat ke pagi ni kan. Saya cakap tuan-tuan, makan penyengat ni, saya cakap yang makcik marah tu. Dia marah, acik ni marah pagi ni acik. Saya cakap bismillah, acik ni pagi ni makan penyongek kau. Saya kata. Pagi marah. Kita orang musik kan. Dah meninggal dah cik tu kan. 2 tahun lepas rasanya. Cerita ni pun dah lama kan. Sekadar cerita sajalah, ambil pedoman. Tuan-tuan pun tak tahu kedai kat mana, siapa makcik ni. Sekarang ambil pedoman lah tuan-tuan. Walaupun kita mungkin dengan serabut semuanya, jangan tunjukkan orang lain tak bersalah. Orang tak ada salah apa pun, dia baru datang kedai kita kan. Kerana senyuman itu lambang luaran yang mencerminkan kecintaan yang ada dalam hati. Kalau hati memang tidak cinta pada seorang, maka senyuman ini tidak dapat dibuat-buat. Kalau kita kena hati tak sedap nak senyum pun, dia jadi senyuman hamba lah kan. Kalau dibuat-buat akan nampak tidak begitu manis. Atau dalam bahasa lain dikatakan senyum kambing. Tak pernah ikhlas satu kan. Dia punya senyum tu dibuat-buat, bukan senyum sungguh. Kata pengarang kitab Syekh Fahmi kata senyum kambing. Kenapa istilah kambing? Kambing senyum macam mana? Macam mana senyum kambing? Senyum kambing. Kita punya apa simpulan bahasa kan. Kambing boleh senyum ke? Tak tahu. Cik Mirul senyum boleh kambing. Kambing senyum. Adalah cara kan tengok kambing tu muka macam senyum ke tak senyum ni. Macam tu kan. Agaknya lah. Jadi senyuman manis ini pada hakikatnya bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Ia memerlukan persediaan. Hati sebenarnya kena bersih sebenarnya. Hati kena elok. Lapang. Jiwa kena bersih. Jauh daripada sifat kesombongan, permusuhan. Ini kena buang. Barulah kita dapat menghasilkan senyuman yang cantik. Kadang orang kok gigi tak ada pun senyum manis juga. Kalau ikhlas senyuman tu. Gigi tak pernah ada kan. Tutup mulut. Tak nampak senyum dia. Cover ada satu patah kan. Tak kisahlah. Ikhlas je. Ada saya tengok iklan dah lama tuan. Kisah iklan tu kisah apa benda tu. Ada pakcik tu dia senyum tuan tapi gigi tak ada. Orang buat video kan dalam TV kan. Senyum. Tapi cantik senyuman itu. Walaupun gigi tak pernah ada. Ikhlas daripada hati kan. Di situ tak ada. Dia sampai dalam hati kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa senyuman yang manis itu sebagai satu sedekah yang akan mendapat pahala di akhirat nanti. Dapat pahala. Senyum dapat pahala. Senang ya. Senyum pahala, senyum pahala, senyum pahala. Banyak senyuman yang kita ukirkan, yang kita berikan.
pahala. Mana tuan? Kita bila beramal ni tahu asasnya. Buat ni dapat pahala sedekah. Ini pahala sedekah. Senyum saja pun dapat pahala. Apatah lagi benda-benda kebaikan yang lain. Walaupun senyum ni simple. Menunjukkan apa? Walaupun benda tu simple isi agama, tetap dinilai ganjaran, diberi ganjaran oleh Allah. Apatah lagi benda yang besar. Kebaikan. Walaupun benda sifat macam remeh adalah senyum ni pun. Kecil pun diberi kebaikan, dapat pahala. Apatah lagi kebaikan tu sifatnya besar. Lagi-lagi dan lagi lah ganjaran yang Allah Ta'ala beri pada kita. Banyaklah kalau nak contoh lain di luar. Kita pergi di kalangan konteks yang lebih luas lagi kan. Segala apa kebaikan. Saya tengok hari tu ada sekali. Satu hari saya nak keluar lah daripada rumah. Di kampung tengah tu dia bila hari hujan ada pasir daripada bukit tu dia turun. Dia akan turun ke dalam kecil nak pergi rumah saya tu. Jadi berpasir-pasir macam pasir sungai. Jadi bahaya tu kalau naik motor boleh jatuh kita kalau buat laju kan. Seperasan jiran saya ni ada anak dia. Dia dah 6 sekarang ni. Sekali saya lalu tu dia bawa kereta nak keluar. Sampai dia sapu pasir tu. Pasir tu dengan pelepah kelapa. Pelepah kelapa dia sapu. Lepas tu saya ingat tuan-tuan ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, ini kebaikan. Kita luaskan skop kita bukan sekadar senyum tadilah. Sekarang saya nak cerita lagi berkenaan poin daripada segi kesihatan pula senyum ni. Apa namanya tu? Dia sapu tu. Saya ingat hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW cerita kat sahabat. Nabi kata, kau tahu tu ada satu kisah seorang lelaki. Nabi kata, ada seorang lelaki yang sedang bersenang-senang duduk dalam syurga. Menikmati kenikmatan dalam syurga. Makan, minumnya, segala benda. Nabi kata, tahu tak apa amalan dia menyebabkan Allah Ta'ala masuk dalam syurga? Maka sahabat kata, Allah Rasul alam, Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka Nabi kata, dia ni sama macam kamu. Dia sembahyang, kamu sembahyang, dia pun sembahyang. Kamu sedekah buat zakat apa semua, dia pun buat. Tapi ada satu hari tu, dia melalui satu jalan, dan jalan itu ada sesuatu benda yang menghalang. Ibaratnya macam dahan pokok ke jatuh kan, menghalang laluan tu. Maka apa lelaki ni buat? Lelaki ni pergi alihkan halangan itu. Kalau kita kata dahan yang menghalang laluan tu, dia pergi alihkan. Kalau kita pokok tumbang, dia pergi alihkan pokok tu. Maka lelaki ni yang buat benda tu, dia buat, ini aku tak buat ni sekarang, susah pula orang nak lalu. Kalau aku tak alihkan ni, mungkin menyebabkan berlaku kemalangan ke. Contoh kalau pokok tu mari malam kan, kawasan tu tak ada lampu lah, kan bahaya. Kalau aku tak alihkan, susah pula orang lalu. Maka dia pun alihkan. Maka dia pun niat, ya Allah, kalau inilah ada berupa kebaikan, dengan ni aku harap aku masuk syurga lah. Maka Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Nabi sebut ni kisah ni. Disebabkan apa? Buat kebaikan itu. Dia boleh hidup senang-senang dengan kebaikan. Kau ikutkan di segi yang lain, amalan lain, puasa, dia buat macam biasa, sama macam kamu. Tapi ada satu ikhlas dia buat. Duk singat budak tu, duk sapu-sapu tu. Dan Nabi sebut dalam hadis lain, iman ni ada 70 lebih cabang. Cabang yang pertama, la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi. Dan cabang yang iman yang terakhir, yang paling rendah ni, saya mengajar di surah Abbas kan, cabang-cabang iman tu. Dan cabang iman yang paling kecil, yang paling rendah ialah mengalihkan sesuatu yang menghalang jalan. Orang yang buat itu tanda orang ada iman. Tanda orang betul orang yang ada iman. Dan dia termasuk di antara cabang-cabang iman. Jangan tengok benda tu remeh. Budak tu ambil pelepah kelapa, duk sapu pasir tu. Nampak remeh tak? Remeh. Nabi kata, jangan lihat sesuatu kebaikan tu dengan pandangan yang remeh. Sebab di situ ada kebaikan. Dia buat pasir tuan-tuan, dia sapu. Dia nampak saya tuan, dia lempar dia punya pelepah tu. Tak tahulah dia segan ke apa ke. Tapi bagus tu. Ya Allah. Tengok budak lagi, umur 12 tahun. Kalau dia tahu, tak tahulah dia tahukah hadis ni. Kalau dia tahu tuan-tuan, kelebihan dia. Nak cakap dah, awak buat ni, Faris, nama dia Faris. Faris, awak buat ni, inilah perkara yang dia termasuk di antara cabang-cabang iman. Saya tak sebutlah macam tu. Tak sempatlah, dia pun dah naik bersikap, dia tu ni. Tapi bagus.
So kita ada pokok kan, ada pokok tumbang. Kita ada pokok tumbang, kita rumah ada peralatan, ada chainsaw semua, ada semua. Pergilah. Tebang. Selemah-lemah mencabang iman ni. Itu tanda orang yang ada iman. Jangan tengok kebaikan tu kecil. Ini kecil. Jangan tuan-tuan. Kerana yang kecil tu yang besar kan dalam parisi Allah Ta'ala. Jika mana orang tak nak buat, kita buat. Nampak simple tu Nabi kata, jangan pandang kecil suatu kebaikan walaupun kebaikan tu kecil sifat dia. Sebab selagi mana ada kebaikan, di situ ada ganjaran pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seronok pula teman. Okey tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita sikit berkenaan dengan senyum juga lagi ni. Tak habis lagi, tadi cerita lain sikit. Saya sempat duk cari yang berkenaan dengan senyuman dari segi kesihatan lah. Yang pertama, senyum ni, orang yang senyum dia disebut meningkatkan hormon endorfin. Endorfin ni hormon, kata pakar, hormon gembira. Kalau orang gembira maknanya endorfin punya hormon tu sedang ni. Macam tu tuan-tuan saya tak kerti lah saya duk tengok dalam kajian lah kan. Dan apa? Dopamin. Ini hormon untuk tingkatkan antibody. Ini hormon-hormon ni boleh membantu kesihatan diri. Dengan senyuman tadi, dia meningkatkan hormon endorfin dan dopamin. Nama lah kan. Itu hormon gembira dan hormon untuk tingkatkan antibody badan. Maka dia boleh membantu untuk segi kesihatan. Jangan muram-muram tuan, sunnah masak. Jangan tuan Itu satu. Yang kedua, dapat melegakan tekanan emosi. Emosi kita apa nak ni kan? Nak bagi reduce kita punya emosi yang tak apa stabil tu, banyak senyum, latih senyum. Ni serabut ni, cuba buat senyum. Dia boleh kurangkan tekanan itu. Dua. Yang ketiga, bila dengan senyuman dia boleh normalkan degupan nadi kita. Nadi tu. Kalau nadi laju kan. Jadi dia boleh normalkan kita punya nadi degupan itu, degupan janji jadi 2 kali lebih cepat daripada mereka yang tak senyum. Lopi dengan senyum. Assalamualaikum. Macam pelik kan, orang suka amin senyum dengan nasihat kata dia kan. Tak apa lah. Buat lantarkan pahala. Ni dia boleh normalkan degupan nadi. Kalau nadi laju kan, ada orang tu cek, laju ni nadi ni tu apa hal ni? Okey. Yang seterusnya habis tuan-tuan, dah boleh beduk tu. Yang keempat, kajian pada tahun 2011 mengatakan mereka yang kurang tersenyum mempunyai risiko kematian 2 kali ganda lebih tinggi untuk tempoh 5 tahun yang akan datang berbanding dengan mereka yang sering tersenyum. Nak mati copet tak payah senyum. Nak hidup lama senyum. Kita 2 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan orang yang rajin tersenyum. Kemudian yang kelima, membantu proses penghadaman dan sistem pencernaan lebih lancar dengan senyumnya. Kita ingat senyum dengan otot kan, otot pipi, pergi ke rahang semua kan, ingat macam tu je. Tak, dia membantu sebenarnya. Kita tengok hadis Nabi kelebihan tu, dan Nabi paling banyak tersenyum. Dia membantu sebenarnya banyak ni. Proses penghadaman, pencernaan kita lebih lancar. Tiba orang cakap kan, susah sekarang nak buang ni, korang senyum ni. Korang senyum lah. Senyumlah kan. Senyumlah kan. Tengok dalam jalan tandas pun senyum kan. Bagi pencernaan tu bagus. Tidaklah begitu tuan-tuan kan. Tidaklah begitu. Peliklah orang tengok. Kemudian yang terakhir, orang yang ada tekanan darah tinggi, blood pressure ni, yang tinggi ni, orang ada darah tinggi ni, digalakkan tersenyum. Kerana boleh mengurangkan tekanan darah tinggi tu. Ni ramai ni. Kan? Kalau hari Isnin kalau KK tu penuh orang. Kalau kami tu penuh orang nak ambil darah. Kalau apa cek pojok darah tinggi sikit, kepala darah tinggi. Biasa ada lah tu. Kalau umur sekian-sekian ni daripada pencen ni darah tinggi mesti ada lah. Makan ubat darah tinggi. Bila dah makan tak berhenti lah tu, kena makan ni pula kan. Senyum lah. Nak kurangkan tekanan darah tinggi. Siapa yang ada tu senyum. Bolehlah mula pada hari ni kan. Selain dapat pahala, dapat mengekalkan kesihatan.
Senyumlah tuan. Saya ingat tu ada satu pensyarah tu. Pensyarah tu daripada Yaman. Maksudnya dia pindah, dia kata, "Alah, nanti saya rindulah awak punya senyuman Mr. Khai." Dia kata, dia bagi saya Mr. Khai lah. Saya nanti rindu senyuman. Tak tahu dia ingat Mr. Muhammad. Dia cerita pada Yaman. Maksudnya dia pindah. Saya selalulah pergi kat bersembang dengan dia kan. Dia kata nanti, saya akan rindulah awak punya senyuman. Cik, risaulah saya kan. Lecturer tu. Senyum lah. Tuan-tuan tengok saya awet muda tak? Tak ada. Gogor lah. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT senyum. Kan ada lagu, senyum seindah suria yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, duniamu berseri. Tengok. Nak dunia kita, kehidupan kita ni seronok amat. Senyum tuan-tuan. Tapi hati ada senyum orang rumah risau. Apa hal senyum tua ni? Buang tebiat ke ayang kau ni? Senyumnya, Assalamualaikum. Dengan risau kan. Buat air bersenyum kan. Risau dia cuma nak kau balik lah. Abang kau dah lain macam. Ayang kau dah lain macam dah ni. 2-3 hari ni senyum je pula. Buang tebiat dan kau balik. Semua balik. Weekend ni ramai anak-anak semua balik. Apa hal anak semua balik ni? Dia kata, abah tak sihat gitu. Tak. Dia dah belajar hadis yang ke-20 ni malam ni. Nak kurangkan darah tinggi, cuba tuan-tuan praktis senyum, nanti cek darah tinggi, tengok blood pressure macam mana kan. Ada mesin kat rumah kan. Cuba tengok. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan yang dapat saya sampaikan, kongsikan pada malam ini. Mudah ada manfaat lah. Topik ni simple malam ni, tapi kesan ataupun faedah sangat besar. Ada persegi ganjaran pahala yang Tuhan bagi, daripada segi kesihatan pun dia membantulah. Sikit sebanyak lah, bukan segitu. Dia senyum, ubat darah tinggi tak makan, janganlah. Ubat darah tinggi tu makan, senyum pun senyum kan. Mungkin boleh reduce ke buat darah tinggi tu dengan orang kata apa, kita selalu tersenyum. Jadi sekadar itu dululah yang sampai sampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa hizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.